Syarikat Perabot Damia berjaya menjual 30,000. Okey, dia jual 30,000 buah meja makan pada tahun 2019. Okey. Setiap tahun, jualan set meja makan meningkat sebanyak 2.5%. Okey, bila meningkat 2.5%, maksudnya apa ni? Geometrical arithmetic. Bila ada peratus, biasa kita darab kan? Bila kita darab, automatik ni adalah apa? Geometri. Kenapa? Sebab kita darab. Okay. So, sekarang ni R kita dah tahu. Okay. Asal dia 100%, betul? Bila naik 2.5%, dia dah jadi 102.5%. Okay. Kalau kita nak tukar nombor, R kita sama dengan 102.5 bahagi dengan 100. Okay. Bahagi dengan 100, kita akan dapat 1.025. So, dalam kes ni, A kita pun, dia start tahun 2019 kan? Dia adalah 30,000. So, dia adalah 30,000. Okay, apa lagi soalan bagi? Okay. So, dia kata dia nak jumlah set meja makan yang dijual 2,000. Okay. Tahun ni dia tricky sikit. Kenapa? Kalau awak tolak 2025, tolak 2019, berapa tahun? Dapat 6 kan? Tapi actually 7 tahun. Kenapa? Sebab 2019 ni kita kira. Contohlah kan awak susun kan. 2000, okay. 2019, 2020, 2021, 22, 23, alamak. 24, 25. Betul. Ni kita kira. Bila kita kira, dah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun. And dia tengah cakap pasal jumlah. Bila jumlah maksudnya kena guna formula apa? Formula S. So dia nak apa? Soalan ni minta cari S7. Okay. Apa formula dia? Okay, formula S ni ada dua kan? Formula S ni ada dua. Kalau formula Sn, awak tengok Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Ni kalau R lagi besar dari 1. Sn sama dengan A1 tolak Rn per 1 tolak R. Ni R lagi kecil dari 1. Okay, macam mana awak nak tahu guna R ni besar ke kecil? Okay, case ni awak memang nampak lah. 1 dia besar, so kita akan guna yang ni. Okay, kita akan guna formula yang first ni. Apa lagi keyword dia? Keyword dia meningkat atau menurun. Kalau nombor dia makin kecil, so R dia sah-sah kurang dari 1. Kalau dia lagi besar, meningkat. Bila tahu je nombor dia makin besar ataupun meningkat. Okay. Bila dia meningkat, auto R lagi besar dari 1. So, kita akan guna formula yang ni. Kalau awak tengok N dah ada 7. A pun dah ada. Mana A? R pun dah ada. Maksudnya kalau ganti ni terus dapat jawapan A. Kalau tengok A ni tadi, okay, kalau tengok A, okay, kan dia nak S7. Okay, dengan info yang awak dah ada tadi, okay, info S7 sama dengan, okay, bila N tukar 7, sini pun tukar 7. A dia adalah 30,000. So 30,000 darab dengan Rn. R dia berapa? 1.025. N ni adalah 7 tolak 1. Per dengan 1.025 tolak 1. Ganti je lah dalam kalkulator. Ada kalkulator? Okay, kalau kita ganti 30,000. 1, 2, 3. Okay. Okay, darab dengan 1.025 kuasa 7 tolak 1 per dengan 1.025 tolak 1. So, dapat berapa? 226, 422.90. Okay, ni tricky sikit. Kata 226. Lama, 226 tapi 422, 422.90. Okay, dia cakap yang ni yang dah jual. Boleh tak awak tambah 1? Tak boleh. Sebab set yang awak dah jual yang ni je. Yang ni tak cukup 1 set. So jawapan dia tak boleh bunda. Jawapan dia akan jadi 226,422 apa? Meja. Kenapa nombor bulat? Sebab awak tengah cakap pasal set meja.
And jawapan dia tak boleh bunda. Kenapa? Ni je yang dah complete jual. 0.9 cukup tak satu set? Tak cukup. So kita ignore, kita ambil yang ni. Right. So S7 adalah 226, 422. Okay, tengok yang second B ni. Okay. Dia kata 24% set meja makan. Okay. 24%. Okay. Tahun dia sekarang ni dah daripada 2021 sampai 2025. Okay. Asal tadi mana? Sekarang ni 2029 sampai okay, 2019 sampai 2025. Sekarang ni sampai sini. Awak tengok balik yang kita buat tadi. Tahun mana dia tak nak? Tahun mana yang dia tak nak yang adalah tahun ni. Nampak ni, 2019 tak nak, 2020 tak nak. Yang dia nak adalah daripada 2021 sampai 2025. Ni apa? Ni adalah sebutan 2 yang pertama. Ataupun kita boleh kata hasil tambah 2 pertama ataupun S2. Nampak tak? Semua sekali S7. Kalau kita nak yang ni je, sama juga dengan tolak 2 yang pertama. Tolak 2 yang pertama. So B ni, okay, bila dia kata 2021 sampai 2025, maksudnya ni adalah S7. Semua sekali 7 tahun tolak dengan 2 tahun yang pertama. Ni keyword dia. Kalau boleh keluarkan, boleh settle lah. Okay. 15% segi 4. Okay, 24% ni bulat. Nampak mana ni lah? Bulat. Lepas tu 15% segi 4. Hitung hasil tambah set meja makan dan bulat. Okay. First kali kena tahu total dulu. Berapa banyak dia jual. Okay, guna formula ni. So B ni. Lama saya nak warna hitam boleh tak? So B ni. Okay, dia punya jualan 2021 sampai 2025 sama juga dengan S7 tolak S2. Semua dah ada ke? Maksudnya A dah ada, A dah ada. A ada, okay, R dah ada, A dah ada. N ada tak? Adalah. Yang ni N. Tinggal nak ganti je boleh dapat nilai. S7 tadi dah cari kan? Yang ni. Ganti je lah. Okay, 226. Alamak, mana 2 saya pergi? 226, 422. Tolak S2. Okay, S2. Gantikan 2 kat sini. Dia akan jadi A, 30,000. R dia 1.025. Okay, N dia adalah 2. Okay, 2 tolak 1 per dengan 1.025 tolak 1. Kau sama dengan okay, 226 422 tolak dengan okay, 30 123 darab dengan 1.025 kuasa 2 tolak 1 per dengan 1.025 tolak 1. So dapat 165,672. 165,672. Okey. Yang ni baru jualan. Sekarang ni kena tengok 24% meja bulat. 24% meja bulat. So meja bulat dia, alamak mak tak. Okey, meja bulat adalah okey. So meja bulat tadi adalah 24% daripada 165,672. Lepas tu meja segi 4 pula sama dengan 15% darab 165,672. Ni sama kes macam first ni. Ambil nombor bulat je. Kenapa meja tak boleh jual dalam perpuluhan lah. Okay. First kali 25 per 100 darab dengan 165,672. So dapat 41,418. Okay, 25% pula. 24%. Sorry. So 24%. Okay, dapat 39,761.8. So 39,761. So 39,761. Okay, yang second
Okey, 15%. Dia akan jadi, okey. 0.8 jangan ambil. So, kita akan jadi 24,850. 24,850. So, jumlah dia sama dengan 39,761 tambah 24,850. Dapat berapa? Okey. 39,761 tambah 24,850. Kita dapat 64,611. So, 64,611. Okey, apa jadi? Kalau awak tambah direct, ni tambah yang ni awak akan dapat extra 1 lah. Sebab ni 0.8 tadi kan. So, jawapan dia 64,611.